Dalam dunia running ni, siapa je yang tak kenal dengan Asics Nova Blast? Asics Nova Blast ni, dia terkenal dengan ciri-ciri all-rounder. Saban tahun, Asics Nova Blast ni, dia selalu akan menjadi sebutan antara all-rounder terbaik berbanding pesaing-pesaingnya daripada brand lain. So, hujung tahun 2024, keluar Asics Nova Blast versi kelima. Namun, adakah Nova Blast 5 ni dapat meneruskan legasi Nova Blast sebelum-sebelumnya? Jom kita kupas sama-sama. So, nama aku Amir Rashid Yusof. Aku akan bagi aku punya pandangan, perspektif daripada seorang heavy runner. Berat aku 95 kilo. Aku dah pakai Nova Blast ni untuk beberapa jenis larian, long run, tempo dan juga easy run. Aku cerita dia punya fitting lah dulu. Okay, Nova Blast 5 ni dia dikategorikan sebagai fitting yang agak wide. Aku memang impress juga dekat keluasan kasut ni, especially dekat bahagian toe box ni. Biasanya kaki orang heavy ni dia jenis wide sedikit sebab kaki tu dah compress, di mana kaki dia tu akan flat sedikit and membuatkan kaki tu akan melebar. Yang kedua, dia punya fitting ni selain daripada sesuai untuk kaki wide, dia juga very breathable. Okay, nak cakap pasal saintifik tu aku tak berapa pandai. Cuma bila aku sarung je kasut ni, aku boleh nampak colour stocking aku dari bahagian luar kasut ni. Tengok visual pun dah boleh tembus. Apa lagi dia punya kepanasan tu mesti boleh disalurkan keluar daripada kasut ni dengan efisien. Kita kena tahu mesti ada drawback lah bila mana dia buat very breathable ni. Bila korang pakai dalam keadaan hujan ataupun gerimis, air tu boleh masuk dan bertakung dalam kasut kau dengan mudah. Biasanya macam aku, waktu hujan aku takkan lari, atau waktu basah maybe tukar kasut lain, sebab waktu sejuk kan, tak payahlah waktu sejuk kau nak pakai kasut breathable juga. So pada aku tak ada masalah. Dan lagi satu yang aku suka berkenaan fitting kasut ni adalah dia ringan. Okay, 250 gram untuk kasut yang ada stack tebal macam ni, pada aku ringan. Aku sebelum ni ada Nimbus 26, aku tertinggal kat kampung. Aku suka dengan kasut tu, cuma kasut tu agak berat sedikit. Sebenarnya tak ada masalah, memang aku dah berat dah pun, cuma kita ni manusia sentiasa ada rasa tamak. Nova Blast 5 ni dia gabungkan elemen keselesaan tu dengan bagi stack yang tinggi dengan berat yang very minimal. Aku nampak berat yang minimal tu maybe disebabkan kurangnya support dekat Nova Blast 5 ni. Untuk pelari beginner yang betul-betul beginner dan badan besar, sebenarnya aku tak sarankan sangat pakai Nova Blast 5 ni sebab lack of support. Takut kau akan injured nanti. Cuma kalau kau confident, kaki korang tu takkan heel lock somewhere, ataupun takkan terplay out somewhere, ataupun tak ada side step lebih-lebih sangat. So this shoes very comfortable for you. Kenapa comfortable macam aku cakap tadi, dia bagi stack yang tinggi. Sebenarnya bila stack yang tinggi ni, dia protect aku punya lutut. Aku tak pernah lagi ada sakit lutut ataupun shin splint sepanjang aku pakai kasut ni. Aku sebenarnya dah pernah rekod larian paling jauh aku, iaitu 10 km pakai kasut ni tanpa ada apa-apa masalah. In a race day pasti tak cerita lah, memang slow lah, overweight runner kan. Cuma that's the best I could do. And sebelum ni aku pakai Rebel V4. Yang itu memang aku lari 5km pun lutut aku dah tak memberi dah. Dapat rasa lutut aku tu stress dia lebih. That's why aku tukar balik pada Nimbus, and daripada Nimbus aku nak improve in term of speed. Aku pakai kasut ni. Mungkin aku boleh back and forth between Nova Blast dengan Nimbus kalau aku nak recovery. Cuma kasut ni pun boleh buat recovery. Don't expect energy return lah kalau korang jenis heavyweight runner macam aku. Kalau korang ada BMI yang ideal, kasut ni memang cun gila untuk korang sebab dia bagi energy return, and at the same time dia comfortable untuk korang buat long run. Untuk bahagian tapak dia, orang kata kurang grip lah, tergelincir lah, apalah. Pada aku, tapak dia ngam-ngam je, cukup je. Aku tak pernah lari dalam keadaan hujan, tapi aku pernah lari bila keadaan baru nak kering, iaitu ada basah-basah, gerimis sikit lah. Aku tak pernah tergelincir lagi, Alhamdulillah. Okay, korang tengok ni colorway dia seksi baik. Untuk korang heavy runner kat luar sana, kasut ni korang wajib try. Kalau korang rasa boring dengan kasut-kasut yang support terlebih berat macam batu-bata tu, this is way to go. Kekurangan kasut ni, okay, dah cerita pasal kelebihan, cerita pasal kekurangan. Sorry to say, kekurangan dia aku rasa harga dia je. Harga dia agak mahal lah, RM5 pula, RM599. Kalau dulu waktu aku belajar, itu kira harga premium lah tu. Cuma bila aku study kan untuk kasut high cushioning ni, aku dah try banyak high cushioning juga. So walaupun aku kutuk harga dia RM599, tapi kalau kau tengok market sekarang, memang itulah harga yang kita kena bayar. Harga kasut sekarang premium, but you will get premium experience with these shoes.